pam dia sahabat. Pam auto ni. Okey sahabat, ni ada routing ambil air bawah tanah. Air dia betul-betul jernih sahabat. Kat sana ada pam tu. Pam tu akan sedut masuk kat dalam ni, tangki ni. Jadi orang masyarakat sini akan ambil air ni untuk minum. Air ni digunakan untuk minum sahabat. Air dia memang jernih sebab air bawah tanah. Dekat sana ada nampak pam disedut ke sini dulu. Pam tu memang menarik sahabat. Pam auto.